bukan asyik pergi tempat yang sama je. Video ni memang untuk korang. Untuk video kali ni, kita orang nak bawa korang ke satu tempat yang santai dan buat 2 aktiviti craft dalam masa sehari je. Tunggu apa lagi? Jom ikut kita orang. Hai korang, hari ni saya akan bawa korang pergi ke satu tempat hidden gem yang terletak di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Tapi bukan saya seorang je hari ni. Hai, saya Azra. Saya Wani. Dengar tak bunyi apa tu? Lah, bunyi apa tu? Pagi ni kita orang nak ajak korang explore kebun-kebun bangsa. So, jom ikut kita orang. Dia ni lah yang bising tadi. Kalau dekat kampung, dia dipanggil gangster kampung. Kalau korang datang sini, korang boleh jumpa macam-macam haiwan. Ada ayam, ada lembu, ada kambing, ada itik. Macam-macam lagi lah. Oh ya, kalau korang nak tahu, kat sini juga boleh jadi pot OOTD. Sebab kawasan ni yang cantik. Okey, sekarang kita bersama dengan Eric dan Eric akan terangkan apa yang tengah berlaku dekat belakang sekarang. Hi everyone, I'm Eric. I'm a volunteer at Kebun Kebun Bangsa. This is a volunteer-run farm, and we have volunteers helping out twice a week, Wednesday and Saturday, from 9 a.m. to 12 p.m. And today we are producing compost. Compost is a fertilizer that is made with organic materials. So all of our plants here use the compost that we produce on the site. Korang kalau nak rasa pengalaman macam kita orang rasa pagi ni, Korang kena datang sini dan explore sendiri. masuk dia tak perlu bayar pun. Dan korang je yang nak kena datang. Dekat mana? Di Kebun-Kebun Bangsa. Aktiviti pertama, settle. Now kita orang dekat The Weekend Workshop Sekeping Jugra. Kalau korang nak tahu apa aktiviti yang kita orang nak buat kejap lagi, jom ikut kita orang. Aktiviti yang kita orang pilih botanical pounding, handkerchief workshop. Sekarang kita orang nak kutip bunga. Aktiviti ni hanya berharga RM30 sahaja. Kalau korang nak tahu, botanical pounding handkerchief ni ialah craft hias kain yang menggunakan daun ataupun bunga. Ianya diketuk supaya warna semula jadi pindah ke kain dan menjadikan corak floral yang unik. kita orang punya Dah siap. Jom jumpa kita orang dekat next activity. Aktiviti kedua, settle. Sekarang ni kita berada di GMBB Kuala Lumpur. Kalau korang nak tahu apa aktiviti yang kita orang buat kat dalam ni, Jom ikut kita orang. Sekarang ni kita berada dekat depan kedai Shitarazo Atelier. aktiviti yang kita orang nak buat sekejap lagi ni ialah mini tray. So, jom ikut kita orang. So, proses pertama kita adalah untuk memilih colour daripada semen yang diorang dah sediakan. So, saya pilih warna ni. Tips untuk pilih colour, korang kena ambil satu colour cerah dan satu colour gelap. Barulah nampak cantik. Dan sekarang kita kena campurkan powder dengan liquid ni dan kena kacau dia sampai dia jadi macam tekstur yogurt. Lepas dah masukkan colour yang korang nak tu, korang kena kacau laju-laju. Kalau tak nanti jadi keras. Lepas korang dah campurkan dua colour, korang kena tuang dalam acuan dan tunggu selama 40 minit. Kita orang punya dah siap. Cantik tak? Kalau korang nak buat aktiviti yang fun, Dan chill korang kena datang sini. dengan kawan-kawan korang. Bye. Aktiviti kita pun dah habis. Sebenarnya dekat GMBB ni banyak lagi aktiviti yang menarik korang boleh cuba. Untuk isi masa lapang, terutamanya seni dan kraft tangan. Sebenarnya tak perlu buat benda yang luar biasa pun. Aktiviti simple berdua je dah cukup buat kita happy. Momen macam ni lah yang kita akan ingat sampai bila-bila. Sebab benda kecil macam ni lah yang buat semuanya rasa bermakna. Jadi jangan lupa subscribe, Like komen, dan share video ni. see you guys on the next video.